luar sana yang nak buat dengan husband and wife. Okay, ada satu lagi pesanan ni. Sebab tadi borak-borak dengan Abang Dennis, dengan Kak Ros. So, KLS pun terinspirasi juga sebab kita dah ada dah existing student kita yang buat husband and wife. So, Abang Dennis dengan Kak Ros pun hari ni datang nak buat bersama-sama kan. KLS nak pesan kepada mereka di luar sana. Sebenarnya bisnes room rental dengan suami isteri hari ni di kita punya komuniti sangat-sangat menjadi, dan memang KLS nampak dekat situ collaboration antara isteri dan suami ni sangat-sangat memberi kejayaan yang sebab apa? Sebab di belakang suami ni ada isteri yang menyambut segala benda yang admin lah, remeh-temeh, nak kena handle tenant apa semua ni. Jadi you all dekat luar sana yang nak buat dengan husband and wife, yes, this is business yang you boleh buat bersama-sama, all out buat untuk gega di luar sana. You all pun tak nak kan pergi kerja pagi balik petang, rushing ambil anak semua. So all out, bantu suami juga buat sama-sama. So sama-sama financial freedom, time freedom. You all nak pergi vacation kat mana-mana apa semua dah tak ada masalah dah. Husband and wife kat luar sana, ini adalah peluang pekerjaan yang you boleh buat bersama-sama, kaya bersama-sama, time freedom bersama-sama, dan yang paling best adalah you boleh bercinta bersama-sama. Oh. Senyum Kak Ros. Okey. Alah, best.